Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Ramadan keberapa tak tahu. Mungkin Ramadan yang ke-10. Hari ini hari Sabtu, pagi Sabtu. Okey, yang ni tak tahulah yang ni nangka ke cepedak. Tengok daun dia macam ni lah daun dia. Daun dia macam ni. Saya rasa cempedak. Ibu kata nangka. Tapi saya suka nangka daripada cempedak. Harap-harap nangka lah. Tapi macam cempedak. Saya tengok cempedak. Yang ni tu pokok dah tumbang, kena mesin. Itu sebelum ni kat depan kan. Sebelum ni kat depan sana. Sekarang ni dia dah pergi belakang. Belakang sana lah. Nanti kita tengok. Okey, yang ni saya rasa ni cempedak CH tu. CH berapa dah? 128. Tapi saya rasa cempedak, tapi ibu kata nangka. Tak tahu cempedak ke nangka. Ni sebenarnya yang putih ni kan. Sebenarnya yang putih ni adalah dia bunga je, saya rasa lah. Kena belajar lagi lah Sebab saya biasanya durian. Saya bukan pokok cempedak atau nangka. Yang ni sebenarnya macam dia bunga je lah. Dia macam yang ni kan, tak ada kan. Lama-lama dia akan jadi ada ni. Tapi saya sekarang ni nak potong yang macam ni. Yang ni saya baru potong tadi. Saya lupa nak buat video. Dah potong baru teringat video. Baik buat video kan. Tapi tak apa, yang ni dah potong. Yang ni kat sini tadi. Ada ni. Yang ni tengah menitik ni. Ini tengah menitik. Saya potong. Supaya yang ni sebenarnya keluar dulu kan. Tapi dia besarkan yang ni. Dia besarkan ni. Yang ni baru keluar. Kalau sebaik-baiknya saya tengok orang-orang lah kan. Tapi durian pun macam tu juga. Durian dia, kalau dia ada sebelah-sebelah pun kan. Kalau durian sebelah-sebelah dekat, sebab dia bila besar, dia ni kan, macam tercantum kan. Tak cantum, tapi dia macam nampak tercantum kan. So antara cantuman tu dia nanti ada busuk lah macam ni. Okey, yang ni kan. Ni dia kena serang kan. Mula dia keluar macam ni kan. Lepas tu lama-lama kan. Lama-lama dia macam ada keluar macam ni, macam dia bunga lah. Lepas tu yang ni dah kena serang dah. Yang ni dah kena serang, jadi kita kena gunting yang ni lah. Supaya dia boleh fokus yang ni. Yang ni pun nampak dah tak elok dah. Kalau dia elok macam ni, dia warna kuning, ada putih-putih kuning tu kan. Ni apa asal ayam ni? Mungkin ada pengacau situ, ular ke apa. Na'udzubillah min zalik. Saya tengok jap. Tapi lepas video ni. Okey, yang ni kan. Mula dia keluar ni, lepas tu dia keluar ni kan. Lepas tu dia keluar lagi, dia keluar baru kan. Tapi yang ni dah terjangkit dah. Yang ni tak tahu yang ni kena ke tak. Nampak macam kena jangkitan. Yang ni dah berulat kan. Baik kita buang yang ni lah. Buang yang ni. Kita buang yang tak elok. Yang ni dia punya, orang kata dia punya apa? Lalat-lalat ni lah yang ni. Serangga kan. Tapi semalam saya dah letak racun pula serangga. Tak tahulah. Yang ni macam dua ni dah memang dah ternyata je teruk lah. Teruk. Kita tengok dalam dia macam mana. Dalam dia dah hitam So kalau dia besar pun dia jadi ni. Tapi yang ni macam ni kan, dia fokus yang ni kan. Nanti lepas tu yang ni yang baru. Kalau yang ni kena serang, ya kita ambil yang ni lah. Kita ambil yang mana elok. Macam yang ni kan. Mula dia keluar yang ni. Lepas tu dia keluar yang ni. Tapi yang ni lagi besar daripada yang ni. Nampak sangat yang ni dia tak ni lah. Bila dia kena serang, dia tak ni. So kita buang ni. Kita buang dia punya buah. Dah 3 dah buang. Kita biarkan yang elok-elok je. Macam ni kan. Yang ni
baru nak keluar kan. Yang ni dah kena serang. Dia serang satu-satu lah macam mana lah. Kalau biarkan dia sama juga. Dia tak boleh nak besarkan ni. Tak apalah. Yang ni kita buang sikit-sikit dululah. Kita buang sikit-sikit. Kalau minggu depan yang ni busuk, kita buang yang ni. Kita buang sikit-sikit lah. Macam ni. Yang ni memang tadi kita ada buang tadi kan. Tak ada. Yang ni memang first. Yang ni first kan. Yang ni baru dia keluar. Yang ni kan. Tangkai ni. Dekat sini ada 2 tangkai ni. Ni tangkai satu. Dia keluar yang ni. Yang ni memang buah first lah. So ni first dia membesar. Dia keluar-keluar lagi. Tempat lain ada ke tak? Tak tahu tempat lain ada ke tak kan. Itu sajalah. Itu saja. Jom kita tengok kenapa ayam ni bising. Ayam bising. Ada apa-apa? Ada ular ke apa? Nauzubillah min zalik. Apa yang bising sangat? Kenapa dia bising? Dia bising kenapa? Macam ada ular ke nauzubillah min zalik. Jom kita tengok pokok durian pula. Okey, yang ni pokok durian 02. Dengar tu. Mesin kayu. Mesin pokok. Orang potong pokok. Dia sebelum ni kat depan sana. Dia bersihkan kawasan. Sekarang dia masuk sana. Dia ambilkan kayu. Nanti kita tengok belakang lagi. Okey, ini alhamdulillah. Ni durian hitam 02 pun berbunga. Bunga ni semakin besar lah. Semalam saya dah tengok. Hari ni ada lagi ke tak? Alhamdulillah ada lah. Yang atas tu. Atas tu. Tu. Nampak tak? Tak nampak nak guna. Zoom. Tapi yang atas tu biarkanlah. Ada lagi tak bunga? Kita cari. Tak ada lah. Kecuali atas tu je lah. Atas tu nampak. Nampak bulat-bulat tu dia jadi tu. Jadi ni. Sini kat dekat pokok ni 2 mata saja. 2 mata sahaja. Okey. Lepas tu dengan atas. Boleh semua. Nampak tu. Nak kasih nampak lah. Nampak sikit lah. Nampak macam ada pucuk-pucuk sikit. Tapi tak apalah, biarkan. Alhamdulillah 2 tu je. Semoga cepat berbuah dan berbunga lebat. Yang ni dah kering. Ni dah kering. Set effect dia macam ni lah. Tak tahu set effect ke apa kan. Ke memang apa. Ada ni. Ni tak ada. Tapi yang ni daun dah kering. Daun dah kering. So saya nak potong. Nak potong mana? Potong sini. Patut potong sini terus tunggulah pak. Ambil pokok. Besar-besar pokok besar betul pokok. Yang ni bunyi je pun dah tahu besar. Okey, yang ni saya nak potong yang ni. Sebab yang ni dah kering. Ini kering. Tak tahu boleh potong sini ke. Dia keluar lagi ke kan. Tapi tak apalah, kita potong je lah. Sebab kalau ikut sini, kalau dia menegak terus dia ganggu atas ni. Tak tahu kenapa dia kena. Dia mungkin tak. Dia pilih sendirilah. Pilih ni. Semula jadi. Semula jadi. So kita potong yang ni lah. Sekejap saya pas sekejap. Okey, alhamdulillah yang ni dah potong. Dia kering. Sayanglah, tapi tak apalah. Saya pun pernah potong lagi besar daripada ni kan. Ini mereka dah kering betul. Maknanya
Ni macam ada sikit lah basah sikit. Maknanya boleh potong sini lah. Tapi tak apalah, saya nak biarkan. Mana tahu dia ada keluar pucuk sini kan. Supaya dia boleh tutup bahagian ni. Yang ni bahagian ni terdedah. Saya nak 360. Bukan tutup, tapi dia punya arah dahan tu 360 lah. Kalau lain tak ada ni. Sebelum ni. Ni sakit kan. Kena tanduk ni. Yang ni tak ada. Atas pun tak ada lah. Tak ada. Ini saja. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Semoga lekat lah. Ni ada macam ada mata. Tak tahu ada mata lagi keluar kan. Dia kalau nak yang warna emas tu. Yang ni macam tak emas sangat. Mana? Kepala kiri pun satu je bulatnya. Ni. Ada nampak ke? Tak nampak sikit lah. Satu je. Tapi tak apalah. Dia yang ni baru belajar berbuah. Tahun ni. Sekarang ni lah. Sekarang ni baru nak belajar berbuah. Jenis kaki ganda ni. Baru nak belajar berbuah. So kita tengok akan datang macam mana. Yang ni daun dia ke dalam ni. Tak apalah, biarkan. Daun dia tak sihat lah Pak. Tak sihat. Tak sihat. Semalam saya baru yang ada citokinin ni. Citokinin tu. Ausin citokinin tu. Sebelum ni fish amino saya sendirilah. Macam citokinin tu macam ada ni lah. Macam ada nampak lah. Sebab semalam sembuh. So dia punya efek dia kalau macam ni, kemungkinan yang ni yang semalam punya sembuh lah kan. Saya rasa lah. Semoga kita tengok seminggu lagi macam mana. Dia kalau waktu-waktu macam ni, waktu-waktu ada bunga ni tak risau lah. Tapi semalam saya letak MKP sekali. MKP pun nak kena restock. Dia tapi dia memang sebelum ni memang berpucuk pun. Dia keluar bunga tu pun dia pucuk. Tapi saya sembuh lah juga kalsium boron. Saya setiap minggu sembuh kalsium boron. Memang itu target saya lah. Sampai dia orang kata jadi baby durian lah. Kalau jadi baby durian tu kalau saya tengok video-video orang lain, dia kata sampai situ okey dah. Tak payah kalsium boron dah. Kalsium boron banyak-banyak pun just setakat ni saya teruskan lah kalsium boron. Kita pergi sini dulu lah. Pokok ni yang ketiga. Saya rasa dia dah jatuh yang ke tak tahulah. Nampak macam ni besar. Tapi yang ni pun besar juga. Tak tahu yang ni saya ikut 01, 02, 03 tu ikut besar lah. Ikut besar. Okey, yang ni pula. Mari kita tengok dia punya mata dia. Alhamdulillah. Ni ada satu. Yang ni dulu lah. Yang ni mata paling first. Saya rasa first mata lah ni. Usia ni dah mungkin 3 ke 4 minggu lah. 3 minggu kot. Saya rasa 3 minggu. Okay, kita nak fokus dulu. Kita nak ambil gambar. Okay. Okay. Yang ni bunga dia. Sebelum ni macam nampak kecil kan. So dia makin membesar lah. Yang ni lah. Yang ni walaupun 2 spot kan. Walaupun 2 spot. Tapi dia nanti kira satu juga ni. Ni saya sebelum ni nak buat kululut. Tapi asyik kena kambing kan. Kena kambing. Nanti saya kena ikat ni supaya dia tak jatuh. Kena kambing. Yang ni macam nampak pucuk sikit lah. Nampak macam pucuk sikit tapi tak apa, biarkan je.
saya nak satu je ni. Buah kalau boleh kasih satu je lah. Kalau boleh lah kan. Nak satu kat sini. Supaya dia jadi wakil lah, wakil. Kalau ikutkan yang ni nampak berbucuk ni. Macam tajam-tajam nak berbucuk. Ni bulat-bulat, nampak bulat-bulat sikit kan. Sini satu, sini satu, dua kan. Lepas tu sini harap ni jadilah. Kat sini pun macam ada nampak mata-mata kan. Tapi tak tahulah mata apa ni kan. Biarkan dulu kita tengok. Yang ni macam ada mata-mata sikit. Tapi dia tak emas. Kalau boleh nak emas tu. Okey. Yang ni. Okey. Jadi 1, 2, 3. Sini harap ni jadilah wakil-wakil ni jadilah. Sebab dia satu tempat je. Dia satu-satu tempat dia, lain tak ada ni. Nampak dia. Kalau yang ni jadi pun bonus lah kan. Antara dua ni macam kalau yang ni jadi, yang ni pun jadi, macam boleh lah, boleh dua. Macam boleh dua, macam lah, macam. Kita tengok nanti macam ni jadi tak. At least boleh jadi backup lah, backup. Sebab semua takkan semua jadi Sekejap. Yang ni wakil salah satu. Macam mana? Yang ni memang salah satu sebab dia dekat sangat. Dekat sangat. Kalau dua-dua jadi, kita kena pilih salah satu. Yang ni harap jadilah. Kalau wakil satu-satu je ni, wakil satu je, harap-harap satu ni jadilah. Macam yang ni harap salah satu jadi. Lepas ni 1, 2, 3 1, 2, 3. Okay, 3 spot kan. Satu sana. Tak nampak lah. 1, 2, 3 kan. 2, 3. Okay, yang ni yang keempat. Harap salah satu lah jadi. Harap salah satu jadi. Tapi saya tak pilih lagi lah. Saya tak pilih lagi. Okey. Harap salah satu jadi. Sebab dia dekat. Dekat. Kalau dua-dua jadi nanti dia ni lah. Na'udzubillah kalau dua-dua terjadi. Na'udzubillah lah. Lepas tu lain tempat macam ni macam ada. Macam ada mata. Minggu depan kita tengok ni. Macam kat sini ada mata. Macam kat sini ada mata. Kalau sini ada mata. Satu. Boleh dah. Yang ni macam kat sini ada mata. Lepas tu ni pun ada mata. Saya nampak tu. Ada satu je lah mata. Kita tengok minggu depan jadi ke tak. Dia macam kalau nak kata kuning-kuning ada. Macam kuning-kuning sikit. Sikit lah. Kita tengok dia minggu depan macam mana. Yang ni lain tak ada. Supaya kita boleh tambah. Kita boleh jadikan dia sebagai. Yang ni jadi daun. Rasanya jadi daun ni. Nampak macam. Tapi tak tahu lagi. Biarkanlah. Yang ni macam ada mata. Ni mata ke? Tak tahu lagi. Mana? Ni nampak. Macam ada. Bau-bau keluar lah. Yang ni kat sini dah lama ni. Macam ada yang. Tapi tak emas lah. Tak emas. Yang atas tu jadi daun rasanya. Jadi ni mata dia. Tak tahulah jadi ke tak Kalau jadi daun, kalau boleh nak kena pruning lah. Nak kena pruning. Kalau boleh lah. Lain tempat tak nampak lah. Lain tempat tak nampak. Okey. Mungkin ni kot. Dia mula dia keluar sikit kan. Lepas tu baru nak keluar. Sikit demi sikit lah matanya nak keluar. Tapi tak serentak lah. Tak serentak kan. Macam yang ni. Dah besar ni kan. Yang ni baru kecil ni. Kan. Baru kecil tu. Kalau jatuh nanti mungkin setiap minggu ada kot. Ish tu. Nampak tu. Kan. Dia punya jalan dia straight ke atas tu. Straight ke atas. Tinggi tu. Kan. Tu nak buat jadi jalan tu. Ish, laju tu. Dia straight ke atas. Tu dia tengah belakang buat ni.
Dia tengah cek kayu supaya dia boleh teruskan lah. Teruskan. So 4 sini, 2 sini saya target. Yang ni 2 kan, semoga jadilah. Yang ni 4 pun semoga jadi. Kalau ada tambah-tambah tu sebagai inilah, sebagai backup kan. Kalau tambah lagi boleh lah, lagi tambah lagi 4 kan. Kalau boleh 10 lah, 10 kan, senang kita. Kalau boleh saya nak jual kan. Saya perlukan duit. Memang untuk keluarga tu akan ada lah. Akan ada untuk keluarga. So saya kena standby banyak sikit lah. Tak boleh lah 10 je kan. Saya target 12 kan. 12 2 boleh saya bagi keluarga kan. 10 lagi saya cuba nak jual. Kalau keluarga nak juga. Kalau keluarga nak juga, kita kena bagilah kan. Kena bagi. Tapi ikut saya lah. Ikut saya. Sebab semua ni modal saya lah. Modal saya. Tapi tanah ni bukan saya punya. Modal saya punya kan. Kalau ikutkan, kalau tanah bukan saya punya, maknanya bukan saya punya lah. Itu yang ni lah. Yang pasti itulah. Memang saya punya lah. Tapi saya perlu ni lah. Saya perlu dapatkan hasil dia lah. Saya perlu dapatkan hasil dia. Tapi untuk keluarga memang sentiasa ada lah. Sentiasa ada. Itu jaminan lah. Jaminan. Ni pun sebab bukan tanah saya. Bukan tanah saya. Tanah ibu. Okey, tapi pokok tak banyak. Dulu saya tanam banyak kan. Kambing. Ni busuk-busuk ni dulu sini ada ni. Sini ada. Sini pun ada. Jadi 5 je lah. Saya pun adik-beradik 5 orang. Adik-beradik 5 orang. Yang ni kira akak. Yang ni Amy. Yang mana yang lagi besar? Yang ni ke yang ni? Saya pun confuse lah. Kemungkinan yang ni lagi besar lah. Tapi yang ni bersangking. Yang ni Haris. Yang ni saya. Yang ni dia lah. Adik-beradik saya ada 5 orang. Ada 5 orang apa tu. Ini tangkap gambar sikit. Tu bunyi ya. Nampak? Dengar bunyi ya. Yo. Gor-gor dia punya ni bunyi ya. Yang ni tak ada lagi lah. Tak ada lagi. Mungkin tahun depan kot baru nak start belajar berbunga. Kalau dia boleh tahun ni belajar berbunga. Tapi mustahil lambat sikit. Sebab dia punya dahan dia jenis yang ke atas. Tapi dia punya kanopi dia besar. Mustahil kanopi besar, lebih besar daripada duri hitam kan. Tapi dia lambat sikit. Sebab dia punya dahan dia ke atas. Ni pun dah berapa banyak kali saya kuning kan. Ni dia keluar pucuk ni nampak. Sana sini pucuk. So sebelum ni saya dah gunting kuning. Ni gunting lagi lah. Alang-alang bawa. Tak selalu bawa kan. Tak selalu. Ini pun tak ni lagi. Tak. Tapi selalunya saya asar. Ini tak asar lagi. Itu sampai sini lah pokok. Yang ini belum puning lagi. Yang lettuce lah. Puning lettuce. Ini sampai sini. Itu pun ada lagi yang saya terlepas kan. Banyak lagi lah. Tak apa. Ini pun dia alhamdulillah dia macam berkembang. Kita puning sikit-sikit lah. Tak nak dia terpantut. Ini tu bagi ganda. Yang ni dia kalahkan yang tu. Saya rasa lah. Kalau bukan sekarang pun akan tak lama lagi lah ni. Akan kalahkan tu. Duri hitam tu. Sebenarnya duri hitam tu lagi besar daripada ni. Kalau tak silap. Dia besar betul lah. Rasa tahun depan ni rasanya boleh ni. Cepat betul dia ni. Okay, alhamdulillah kita tengok pokok yang terakhir ni. Sangking juga. Dulu ada saya tanam sini, saya tanam situ. Ni sangking, alhamdulillah.
cepat juga naik dia. Kan. Dia macam setahun tu sekali ganda lah saya rasa. Sekali ganda. Macam kalau yang ni kan, tahun depan saya dah boleh bayangkan sekali ganda tu macam dia macam besar sikit. Kalau dia naik tinggi pun tinggi sikit. Tapi nampak macam sekali ganda punya tembasan sekali ganda lah. Ni dah pun kena bakar alhamdulillah. Kalau tak saya risau naik dia ni ada penghuni kan. Saya risau lah. Alhamdulillah ni nampak sikit dia punya gambar. Nak ambil gambar nampak. Kalau nak ambil gambar ini nampak. Okey. Alhamdulillah yang ni. Kuning saya tak ni lah. Saya tak asal. Yang ni biarkan. Yang ke atas ni lah. Yang ke atas ni. Nampak tak tajam. Yang ni. Okay, yang ni biarkan. Supaya dia boleh ke sini lah. Sebab kat sini pun dah ada. Ya apa ni? Ini tengah apa ni? Kadang-kadang kita tak boleh buat puning banyak sangat. Kita risau dia terbantut lah. Ya, alhamdulillah. Ni sikit. Di kat sini dah tak ada cahaya sebab yang ni kena tutup dengan ni. Supaya di kat sini tu macam lagipun yang ni dia terlindung tu, yang dia punya daun dia okey daripada yang dekat tu. Okeylah, semoga cepat berbuah dan berbunga lebat lah. Itu pun nak kena settle dekat atas tu. Dia first dahan dia tinggi lah. First dahan dia tinggi atas kepala. Paras ni bukan atas kepala ni, paras kepala lah, paras kepala. Ni ni dahan pertama dia. Kalau tak yang ni pun dah kena potong ni sebab saya ikat tu baru dia okey sikit. Kalau tak kena potong pula. Yang pun dahan dia biarlah tunggu dia macam rimbun sikit baru nak puning. Yang last semua dah puning, yang ni tertinggal tapi tak apalah. Kalau ada masa saya tak ni lah. Saya letak tangga puning lah. Okay, alhamdulillah itu sajalah update saya. Yang ni dah ambil gambar. Ini gambar satu lagi. Cukupkan gambar. Okey, pak ni. Dia yang ni bahagian sini macam kosong kan. Harap akan datang tu bolehlah dia 360 Kalau boleh kita nak dia 360. Lepas ni saya nak ke belakang lah. Nak tengok boleh menjala ke tak. Saya bawa itu Wheelbarrow sekali lah, Mercedes, untuk saya ambil kayu api kalau ada. Kalau ikut belakang tadi lah. Sebab tu saya tengok belakang tadi boleh ikut belakang lah. Ataupun saya ikut sana lah. Kemungkinan belakang tu semak lah. Kena ikut jalan jauh. Okey, yang ni lah nak ambil gambar. Okey. Dia memang ada masalah ni, dahan bawah dia masalah. Kira dia memang dah lama juga sakit lah. Tak tahu dia boleh tahan ke tak. Tengok macam mana. Daun dia kecil-kecil tu. Tapi ni makin baik lah. Sula ni macam nampak kuning. Harap dia okey lah. Tapi yang tu nampak dia akan
kalahkan musang king tu akan kalahkan duri hitam ni. Tapi duri hitam ni masih lagi tak mengalah lah, masih lagi nampak macam dia membesar, masih lagi nampak perubahan dia membesar tu, nampak lagi. Okay, alhamdulillah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimin wal muslimat rahmatika ya arhamar rahimin.